Kenapa badan dia macam tu? Berkedut macam guni buruk. Ini nama dia ular belalai gajah, ular karung atau ular guni buruk. Ular paling pelik di Asia Tenggara. Ular lain ada sisik cantik, berkilat. Yang ni pula kulit dia longgar, berkedut, kasar macam lutut si Azman main futsal setiap malam. Kulit kedut tu sebenarnya teknologi semula jadi yang Allah bagi untuk tangkap ikan licin. Kulit dia anti-slip. Ikan licin, belut, semua tak boleh lari. Belut pun pasrah kalau kena peluk dengan dia. Hampir 90% ular ni hidup dalam air. Dia boleh tahan nafas hingga 40 minit. Habitat dia kawasan paya bakau dan sungai berlumpur. Tapi kalau dia naik ke darat, dia terus jadi kain buruk. Dia jadi lembik, bergerak pun slow macam sakit. Itu normal untuk ular ni. Paling unik pasal ular ni adalah dia beranak. Dia kategori ovoviviporous. Dia sebenarnya bertelur tapi dia simpan telur dalam badan. Baby ular tu akan menetas di dalam. Lepas tu baru dia keluar. Tak payah cari tempat bertelur, tak payah jaga sarang, semua proses all in one. Lidah dia pun unik, bercabang sampai pangkal lidah macam kepala lipas. Dia asyik menjelir lidah tu kan, bukan sebab menggoda, tapi sebab dia tengah scan bau macam radar semula jadi. Dan paling penting, ular guni buruk ni tak ada bisa. Bisa ilat. Makanan dia pun seafood air tawar je. Ikan, belut dan udang. Dia jarang menggigit, tapi kalau kena gigit, menangis jugalah. Apa pun pergi je hospital.